Cih, cerita Ato lagi seram. Mesti tak seram. Cuba cerita dulu. Masa tu Kenapa? Woi botak, kau nak dengar cerita aku ke tadi? Masa tu Ato hantar korang berdua balik dari event cosplay. tiba-tiba, What the heck is that? hui, takutnya tu. Ato perhati je senyap-senyap. Tapi kan, nyamuk je. Lepas tu, Ato terdengar. Dengar apa tu? Kau ni botak, boleh tak diam dulu? Tapi Ato berani masa tu. Yelah tu. Diamlah botak! Makin kuat lagi. Takutnya. Takutnya aku. Itu pun terkejut. Atau jam sikit-sikit je. Woi, kena balik ke? Hujan dah berhenti. Wait a minute. Woi, Remo! Tunggu lah! Betul aku punya ayah! Woi, botak! Boleh kah diam? Bising! Mau minum kopi pun tak senang.